Baki 15 minit tu berapa kali aku hampir terkencing bro. Apa benda ni weh? Salam sejahtera kawan-kawan peminat bola sepak sekalian, terutamanya fans Manchester United. Hari yang indah guys. Jarang abang mood baik bila game pukul 4 pagi. Bagi kawan-kawan yang tak tahu, Manchester United telah mengalahkan Newcastle 1-0 dan ini 5 poin utama dari game pagi tadi. Yang pertama, Patrick Dorgu masterclass. Inilah pemain yang sejak masuk Manchester United, permainan dia tak begitu meyakinkan. Kadang-kala okey, kadang-kala tak okey. Dia selalu dikecam oleh fans sampai ada yang berani panggil Dorgu muka 50 tahun. Kurang asam betul. Tapi hari ini guys berbeza bro. MVP. Dorgu berada di merata-rata tempat. Defense padu, serangan pun padu. Dan what a goal lah. First time volley dia. Sejujurnya kalau dia meneruskan performance macam ni, dia boleh rebut tempat dengan Mbeumo bro. Seterusnya Ruben Amorim akhirnya tukar kepada back 4. Semua orang pun cakap kita padu pasal main dengan taktikal baru. Tapi untuk abang, perbezaan hari ini ialah pemain nampak lebih selesa dan memahami peranan masing-masing. Kalau kau perasan, Manchester United sebenarnya guna beberapa formasi sepanjang game. 3-4-3, 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2 sampai Eddie Howe pun pening bro. Dan ini membawa kita ke poin seterusnya. Tak ada Bruno, tak ada masalah. Padahal kita main lebih berdisiplin dan compact tanpa Bruno kat midfield. Ya, tidak dapat dinafikan kreativiti serangan kurang, tapi abang lebih selesa kawasan tengah kita tak berlubang serta begitu mudah dibelah. Serius, first half tu kita yang kawal kawasan tengah. Dan aku lebih suka Mason Mount yang buat kerja simple dan kemas daripada Bruno yang asyik buat pas yang bukan-bukan. Seterusnya, gandengan Aiden Heaven dan Martinez kat defense solid. Club botol memang botol lah. Jual Heaven kepada kita dengan hanya 1.5 juta bye. Sangat berbaloi. Terutamanya second half bila Manchester United main parking the bus. Dua orang ni tambah Mat Lemang kat belakang kena kerja OT hari ini. Satu benda yang aku lupa, Malaysia masih wujud bro. Berkilat gigi dia dan hari ni agak okey lah permainan dia. Dan last sekali, Ruben Amorim hampir sabo kita dengan kembali kepada back 5 serta pertukaran player yang tak masuk akal. Aku tak faham lah kenapa dia kena keluarkan Casemiro dengan Benjamin Sesko. Jangan cakap hilang kawalan game, nak keluar dari kawasan kita sendiri pun susah bye. Terutamanya kat kawasan depan. Zikri tu kan aku rasa kepala dia dah kat Itali kot, tak function langsung. Benjamin Sesko sekurang-kurangnya hampir score gol dan whole play dia bagus. Tapi yang penting player-player semua push sampai akhir dan kita berjaya dapat 3 poin yang sangat bermakna. Macam mana guys pendapat korang tentang game Manchester United lawan Newcastle? Adakah korang rasa Ruben Amorim patut kekal dengan back 4 dan siapa man of the match kamu? Tinggalkan komen kat bawah dan jangan lupa subscribe kepada Jom United.